Apakah hukumnya makan ikan masing atau ikan kering yang tiada buah, yang tiada buang perut padanya, hak tak ada web perut. Dia hak tak ada web perut. Ikan masing patut atau ikan kering hak tak ada web perut. Kita tambah dia dak web perut kan. Kegi dak web kat perut dah. Ya kali ngap perut dia membuh kari apa tu kali dah. Hukumnya khilah ni rahmat ni. Mujur khilah. Kalau tegi ke dekat yang pertama, bila pak ikan seko kita dak wei perut, dak wei darah. Buh kari dengan hatu pergi kita tambah dah. Kita tambah besar-besar di sana. Jual tu dah. Maka bila pak capur ke tu dah, capur buh kari gapo tu, capur dengan darah, dengan tahi dengan gapo tu dah. Maka gi ke dekat yang pertama itu dak suci. Kali hakeh. Ikan gigi dak buh kari kali dengan perut kali dengan darah tu. Tak boleh makan. Gi dekat yang pertama. Kita ambil kari buh tu, buah laukah duk ladung. Kalau rupa ke ni tak apa. Ya buah laukah tu suara arah air ke dia boleh turun bawah. Boleh jerak turun bawah. Kalau aku tu tak apa. Hera. Ya buat pak nak buat ikan masing ikan gigi dah. Ya buat tekat. Lepas tu air boleh turun. Lepas boleh ya buat pak tu, ya buah kari buah gapo tu, air ni air darah, air gapo waktu dia kena kari ni. Dia turun kan, dia turun jerak. Boleh turun jerak turun bawah tu. Tu maka tu tak ada gapo lah. Ni dak, ya buah dalam kasar tu dia tinggal banyak lapis, ikan dia tinggal banyak lapis. Lepas tu buah darah tahi do gelai dah tu. Apa? Ada ulama tu dak suci lo kata. Tak boleh hakeh. Nak boleh hakeh kena lok je wi hilang rasa gari lu. Nak boleh hakeh laki hari tu. Kena lok je wi duk lagu tu, do wi lama masa wi gari tak ada rasa. Wi tak ada rasa gari dalam daging kita tak boleh hakeh lek. Tu gi kau dah kang tu. Sama ada ikan kecil ikan besar dak kira. Tu satu kang. Pergi ke dagang yang kedua, iaitu suci dengan jalan basuh. Buah kare, ikan buah kare. Kali dengan darah, kali dengan perut ke apa tu. Lepas tu, buah basuh itu, tanah akar itu, basuh. Suci dengan jalan basuh. Kalau rupa gini lalu dah basuh, tak suci. Nak basuh. Tu pergi kepada kang yang kedua. Walaupun ada rasa kare di ikan tu lagi dah. Masih ada lah. Suci dengan jalan basuh. Tu pergi kepada kang tu. Tu dia madak makan. Apa ambil khilah? Ya khilah ya rahmat. Dah. Lepas tu bapak kita pergi kepada kang yang tiga. Ni lo sesulga lagi lega. Mana? Darah ikan dak najis. Darah ikan suci. Pergi ke kada kang tu senang dah. Nampak dah? Ya ada ulama kata darah ikan tu suci. Kerana darah ikan tak serupa dengan darah lain waktu yakin tu. Waktu yakin tu tak jadi hitam belenguk pada arah langit tak. Jadi hitam juga tapi hitam dah sangat. Bila pak darah ikan waktu yakin tak serupa darah natal lain, maka darah ikan tu suci tak najis. Gi kepada kawan kata darah ikan suci, perut ikan tak gapo dah gi kepada kawan tu, tu tak gapo giboklah. Sabir rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Tu rahmat wajah khilah. Dari tanah wak rumah, wak molek lah. Kalau mau wak dia wak dah terlalu nak akeh. Halah nak akeh. Ikut akal yang pertama tu bila pak wak ke tu tak halah akeh. Tak suci. Tak suci tak halah akeh. Bila tak halah akeh, walaupun ikan kecil punya tu. Kita ambil itu kecil kan. Ikan gigi tu besar. Tu kain pertama. Gigi pada kain kedua, suci dengan jalan basuh. Hak sana ni kalau basuh tak suci. Gigi pada yang kedua ada suci dengan jalan basuh. Kita nak akeh kita basuh dulu. Basuh ledah tu. Pergi ke dagang yang kedua, yang ketiga, darah ikan suci. Kerana tak serupa dengan darah lain. Bila pak ada kang yang ketiga kata gitu, tu tak apa lagi buatlah. Dia suci, tak asuh tak apa boleh makan. Ikan gigi nak kena ada asuh. Ikan tambing kena ada asuh. Ni royak jalan tiga. Lepas tu ikut kita, nak jalan lek orang, tak sah.